Salam Mufti. Saya nak ada satu soalan. Kenapa dalam agama Islam tidak benarkan untuk melukisan gambar Nabi Muhammad? Boleh saya dekat sikit? Saya nak tengok muka perempuan yang cantik. Kenapa dalam agama Islam tidak boleh melukis muka Nabi Muhammad? Jadi orang Islam tak ada, dalam masjid tak ada gambar Nabi Muhammad. Kalau ada, kita tengok orang kata gambar Nabi Muhammad dalam internet, itu semua fake, palsu. Kenapa tak boleh? Sebab salah satu perkara yang paling penting dalam Islam ini, dia kata agama mesti berdasarkan fakta. Tak boleh sesiapa mereka-reka agama. Maksud tak boleh you create something and then you claim that is religion. Tak boleh. Itu dalam Islam. Jadi oleh kerana tak ada siapa yang gambar Nabi Muhammad, tak ada. 1400 years, 1400 tahun yang lepas, tak ada kamera. Jadi tak ada siapa ambil gambar Nabi Muhammad. Kalau ada orang lukis, tentulah gambar tu palsu, rekaan dia sendiri. Tak ada orang yang lukis ketika itu. Kemudian, itu dulu. Jadi agama tak mau satu orang dia mereka sesuatu yang tak benar. Nanti orang ni lukis, orang ni lukis, orang ni lukis. Semua jual gambar. Dia tak boleh. Palsu. Kedua, agama Islam ini dia tak memuja Nabi Muhammad. Dia tak sembah Nabi Muhammad. Dia tak boleh letak, kalaulah ada gambar, kalau tak ada pun. Kalau ada gambar Nabi Muhammad, tak boleh kita letak gambar Nabi Muhammad, kita worship dia, kita sembah. Tak boleh. Kerana agama Islam hanya sembah Tuhan sahaja. Nabi Muhammad kita tak sembah. Nabi Muhammad sebagai penyampai kepada kita agama. Kerana dalam konsep agama Islam, Allah, Tuhan, turunkan wahyu, turunkan revelation, turunkan ajarannya, cuma diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampaikan pada kita. Sebab tu orang Islam, dia akan sebut, Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang masuk Islam, mereka tahu. Saya menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasul Allah, Messenger of Allah. Dia adalah sebagai penyampai daripada Allah. Bukan dia bukan Tuhan. So kita tak sembah Nabi Muhammad. So kalau ada gambar, nanti orang sembah gambar. Tak boleh. Yang ketiga ialah kerana Nabi Muhammad adalah pilihan Allah. Maksudnya pada pakaian dia ada nilai wahyu. Maksudnya ada nilai yang dihormati. Tubuhnya, janggutnya ada nilai yang dihormati dalam Islam. Kalau gambarnya rekaan, nanti orang akan ikut benda yang fake. Kalaulah orang tu lukis gambar Nabi Muhammad, contohnya pakai serban begini. Ramai pakai, semua tiru. Padahal dia tiru benda yang tak benar. So, tidak boleh. Islam tak benarkan, maka tidak ada gambar Nabi Muhammad. Yang ada ialah Nabi Muhammad itu sentiasa ada di dalam perasaan orang Islam. Mereka sayang kepada Nabi Muhammad melebihi segala-galanya. Dan orang Islam sanggup untuk apa sahaja berlaku pada dirinya untuk mempertahankan Nabi Muhammad. Tapi orang Islam tak kata, wahai Nabi Muhammad, tolonglah saya, berikan kepada saya sekian-sekian. Tak boleh. Tak boleh dalam Islam. Hanya dia boleh kata, ya Allah, wahai Tuhan, tolong saya. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Terima kasih. Jelas tak? Okey tak? Okey, terima kasih banyak atas soalan. Kena bagi hadiah, ada janji.
Okay, hadiah. Alright. Okay, thank you. Ingat lupa lagi.